Okey geng, sabun projek Wira geran aku ni. Antena Wira ni kan memang dah ketat gila weh. Tengok aku tarik pun susah ha. Siap pecah-pecah lagi dekat situ. So hari ni aku nak buka antena ni. Aku cadang macam nak delete antena ni dan pasang antena lain ke kan. Korang tengok ni, aku nak tarik pun susah weh. Oh ya, antena ni bersambung dengan kabel radio tau. So ni proses buka segala benda untuk menyenangkan aku tarik kabel tu keluar. Dekat sini memang nampak kabel tu, tapi aku tak tahu mana arah tuju dia. So aku buka bahagian atas ni. Saja-saja nak tengok kan. Alang-alang tu saja aku buka meter juga. Saja-saja nak tengok. So bila kenapa kabel radio tu lalu bawah aja. Buang masa je buka atas semua tu. So aku buka cover bawah ni pula. Dan kabel tu lalu celah kabel tak yang ada dekat situ. So bila dah siap tu, barulah boleh tarik keluar semua kabel antena tu. Dia memang sabung sekali. Okey, settle. Boleh buang dah. So dekat sini ada lubang yang sangat besar tau. Okey, nanti aku settlekan lubang ni. So dekat tepi pilar ni ada wire Twitter dulu tau. Dia sangkut. Jadi aku kena pasti dia sambung dekat speaker. So aku buka speaker dekat dalam ni. Tengok ni geng. Speaker ni pun dah barai geng. Berlubang dah. So aku cabut wire Twitter tu. Dan tape semula luka tu. Settle. So aku buat dekat sebelah kiri pula. Sama sahaja. Lepas tu pasang balik cover dia. Okey, yang lubang ni kan, aku nak buat penutup dia. So aku buat acuan dekat kotak dan potong ikut bentuk dia. Lepas tu aku potong lagi bagi kecilkan bentuk dia lagi. Okey, ngam cun. Fit elok je dekat getah ni. Lepas tu aku ambil Eco FZ yang dulu aku dah potong dah. Aku lekat dekat situ dan aku spray dengan warna putih. Dan lepas kering tu, kita dapat bentuk yang kita nak potong dekat situ. So aku mulakan proses pemotongan dekat Eco FZ ni. Aku potong dan kepak sampailah boleh terkeluar seketul macam ni. Dan potong lagi bagi nampak cantik. Aku gosok dengan kertas pasir dekat ujung dia bagi nampak smooth dan round shape. Aku touch dekat getah, cun elok weh. Dan lepas tu aku tebuk lubang. Settle tu, barulah aku pasang dekat lubang antena tadi. Ha geng, korang nampak tak effort aku nak buat cover ni saja geng. Ha, mantap. Siap dah geng. Okey tak geng, cover macam ni. Ni mungkin sementara je kot aku guna benda ni. Tengok keadaan macam mana kan. Settle tu, korang nampak tak aku masih lagi guna cover radio yang coklat ni. So aku nak tukar kepada yang baru geng, yang siap untuk Android player punya. So aku buka cover yang lama ni dan aku pindahkan segala barang dekat situ ke casing yang baru geng. Ya geng, aku rasa mesti korang nampak kan kenapa aku tak pilih casing Android player yang duduk yang dekat atas. Ha, tu nanti bila aku nak pasang Android player barulah aku cerita. So settle pindah tu, aku baru pasang dekat sini tak ada tau. Nampaknya kena belilah cup holder dekat atas ni. So aku pasangkan casing ni dekat Wira aku. Korang tengok meter Wira ni, video geng. Kemungkinan Wira aku ni asal video tau, tapi convert ke MMC. So jam ni rosak tau. Dia ni lah sebab current bocor geng. Jadi aku buka jam ni dan pasang balik cover tu. Mantap, mudah saja geng. So aku pasang balik segala benda yang ada dekat situ. Dah siap dah geng. Nampaknya ada 2 kekosongan dekat situ kan. Lepas ni aku kena beli jam baru dan pasang Android player. So lepas siap tu, saja-saja aku test pasang balik fuse room clock tu. Dan bila aku check, sudah tak ada current leak geng. Jadi betul lah tu. Dua-dua benda ni lah, radio yang dah gila ni dan juga jam yang tak hidup ni adalah punca current leak dekat Wira aku ni. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.